Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatin Aliyah binti Syaisyah dari Unit Pendidikan Awal Kanak-Kanak 1 SMP Amilan Ogos 2023 Julai 2028 ingin membentangkan tugasan ketiga iaitu persembahan individu bertajuk Kesan Mobiliti Sosial terhadap Pendidikan Masa Kini. Baiklah, untuk isi kandungan terdapat 9 perkara yang akan dibincangkan dalam perbentangan ini iaitu pengenalan, konsep mobiliti sosial, hubungan mobiliti dengan pendidikan, isu pendidikan masa kini, kesan positif, kesan negatif, implikasi mobiliti sosial terhadap pendidikan masa kini, kesimpulan dan rujukan. Baik, kita teruskan kepada pengenalan. Mobiliti sosial merujuk pada proses pergerakan individu atau kumpulan daripada satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain dalam struktur masyarakat. Pergerakan ini boleh berlaku secara menaik iaitu apabila seseorang berjaya meningkatkan taraf hidup atau secara menurun apabila berlaku kemerosotan dalam status sosial. Lazimnya, mobiliti sosial melibatkan perubahan dari aspek penting seperti pendapatan, tahap pendidikan, jenis pekerjaan serta kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks sosiologi, mobiliti sosial bukan sahaja berlaku dalam satu generasi atau dikenali sebagai mobiliti intragenerasi, malah turut berlaku antara generasi iaitu mobiliti intergenerasi. Hal ini bermaksud seseorang individu berpotensi mencapai taraf hidup yang lebih baik berbanding ibu bapanya sekaligus mencerminkan perubahan struktur sosial dalam sesebuah masyarakat. Seterusnya, mobiliti sosial dipengaruhi oleh pelbagai faktor utama seperti latar belakang keluarga, peluang ekonomi serta akses pada sumber. Namun begitu, dalam dunia moden hari ini, pendidikan dilihat sebagai faktor yang paling signifikan dalam menentukan tahap mobiliti sosial seseorang. Pendidikan bukan sahaja membekalkan ilmu pengetahuan dan kemahiran, malah membuka ruang kepada peluang pekerjaan yang lebih baik serta meningkatkan keupayaan individu untuk bersaing dalam pasaran kerja. Kajian oleh Nur Aini Haji Idris 2011 menunjukkan bahawa tahap pendidikan yang lebih tinggi mempunyai hubungan yang rapat dengan peningkatan peluang pekerjaan serta status sosial. Hal ini jelas membuktikan bahawa pendidikan berperanan sebagai pemangkin utama dalam meningkatkan taraf hidup individu. Sehubungan dengan itu, pembentangan ini bertujuan untuk menguraikan konsep mobiliti sosial serta meneliti dengan lebih mendalam peranan pendidikan dalam memperkasa individu agar mampu mencapai kedudukan sosial yang lebih baik dalam masyarakat moden. Baik, kita teruskan kepada konsep mobiliti sosial. Mobiliti sosial merangkumi pelbagai dimensi yang menerangkan bagaimana kedudukan seseorang dalam masyarakat boleh berubah dari semasa ke semasa. Dari aspek arah perubahan status, mobiliti sosial terbagi kepada mobiliti menegak dan mobiliti mendatar. Mobiliti menegak merujuk kepada perubahan status sama ada meningkat ke kedudukan yang lebih tinggi atau menurun ke tahap yang lebih rendah dalam hierarki sosial. Sebaliknya, mobiliti mendatar pula melibatkan perubahan kedudukan tanpa menjejaskan tahap status sosial seseorang. Contohnya, pertukaran pekerjaan yang setara dari segi kedudukan dan pendapatan. Selain itu, mobiliti sosial juga boleh dilihat berdasarkan tempoh masa dan generasi. Mobiliti antara generasi merujuk kepada perubahan status apabila membandingkan kedudukan ibu bapa dengan anak-anak. Dalam konteks ini, seseorang individu mungkin mencapai taraf hidup yang lebih bermakna dan baik berbanding generasi sebelumnya. Manakala, mobiliti intragenerasi pula merujuk kepada perubahan status yang dialami oleh individu yang sama sepanjang kehidupannya, seperti peningkatan dalam kerjaya daripada jawatan yang rendah kepada jawatan yang lebih tinggi. Seterusnya, dari sudut sistem dan kaedah pencapaian, mobiliti sosial boleh dibahagikan kepada beberapa bentuk. Mobiliti struktur berlaku apabila perubahan status dipengaruhi oleh perubahan dalam sistem ekonomi atau struktur sosial masyarakat, seperti perkembangan industri baharu yang membuka peluang pekerjaan. Mobiliti tajaan pula merujuk kepada peningkatan status melalui bantuan atau sokongan daripada pihak tertentu, seperti program kerajaan atau institusi pendidikan, yang memberi peluang kepada golongan tertentu untuk maju. Sementara itu, mobiliti tandingan berlaku melalui persaingan terbuka di mana individu meningkatkan kedudukan sosial berdasarkan usaha, bakat dan kebolehan mereka sendiri. Kesimpulannya, mobiliti sosial merupakan satu konsep penting dalam memahami dinamika masyarakat kerana ia menunjukkan bagaimana perubahan status
sosial boleh berlaku melalui pelbagai dimensi dan faktor. Kefahaman terhadap konsep ini membantu kita melihat peranan individu dan struktur dalam menentukan hala tuju kehidupan seseorang. Jadi, apakah hubungan mobiliti sosial dengan pendidikan? Mobiliti sosial mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan pendidikan kerana pendidikan berfungsi sebagai ejen utama yang membolehkan individu mengubah kedudukan sosial mereka dalam masyarakat. Melalui pendidikan, seseorang individu dapat memperoleh ilmu pengetahuan, kemahiran serta nilai-nilai yang penting untuk membangunkan potensi diri dan seterusnya mencapai kehidupan yang lebih berkualiti. Dalam konteks masyarakat moden, pendidikan bukan lagi sekadar medium penyampaian ilmu semata-mata, tetapi turut berperanan sebagai pemangkin perubahan sosial. Pendidikan membuka ruang dan peluang kepada individu untuk meningkatkan taraf hidup, pendapatan yang lebih stabil serta kedudukan sosial yang tinggi. Hal ini secara tidak langsung mendorong berlakunya mobiliti sosial ke atas dalam kalangan individu yang berusaha meningkatkan tahap pendidikan mereka. Selain itu, pendidikan juga berfungsi sebagai mekanisme penyamaan peluang di mana individu daripada latar belakang sosioekonomi yang berbeza diberikan ruang untuk bersaing secara adil. Dengan adanya akses kepada pendidikan yang berkualiti, jurang sosial dapat dikurangkan dan lebih ramai individu berpeluang untuk keluar daripada kitaran kemiskinan. Oleh itu, jelaslah bahawa pendidikan merupakan kunci utama dalam menentukan kejayaan serta kedudukan seseorang dalam struktur sosial masyarakat. Tanpa pendidikan, peluang untuk mencapai mobiliti sosial yang lebih baik adalah terhad. Manakala dengan pendidikan, individu mampu membentuk masa depan yang lebih cerah dan berdaya saing. Seterusnya, terdapat hubungan yang jelas antara tahap pendidikan dengan pendapatan individu dalam masyarakat. Berdasarkan statistik gaji dan upah 2024 oleh Jabatan Perangkat Malaysia, individu yang mempunyai pendidikan tertiary memperoleh purata gaji bulanan melebihi RM4,000. Sebaliknya, individu yang tidak mempunyai pendidikan formal hanya memperoleh sekitar RM1,900 sebulan. Perbezaan ini menunjukkan jurang pendapatan yang ketara antara golongan berpendidikan tinggi dan mereka yang kurang berpendidikan. Keadaan ini membuktikan bahawa tahap pendidikan memainkan peranan penting dalam menentukan peluang ekonomi seseorang. Individu yang memiliki kelayakan pendidikan yang lebih tinggi cenderung untuk mendapat pekerjaan yang lebih stabil, berkemahiran tinggi serta menawarkan ganjaran kewangan yang lebih baik. Oleh itu, jelaslah bahawa pendidikan bukan sahaja mempengaruhi kedudukan sosial, malah turut memberi impak langsung terhadap tahap pendapatan individu, sekaligus mengukuhkan peranannya sebagai pemangkin utama mobiliti sosial ke atas. Terdapat beberapa isu semasa dalam pendidikan di Malaysia yang sering dibincangkan dalam konteks sistem pendidikan masa kini. Pertama, isu berkaitan transformasi pendidikan. Sistem pendidikan negara sedang mengalami perubahan selaras dengan keperluan semasa untuk melahirkan generasi yang lebih berkemahiran, kreatif dan bersedia menghadapi cabaran abad ke-21. Kedua, isu integrasi teknologi dalam pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran semakin meluas, namun pelaksanaannya masih berdepan dengan cabaran dari segi akses, kemudahan serta ketersediaan guru dan murid. Ketiga, isu pemansuhan peperiksaan berpusat seperti UPSR dan PT3 serta pelaksanaan pentaksiran bilik darjah atau PBD. Perubahan ini membawa kepada pendekatan penilaian yang lebih berterusan dan menyeluruh, namun masih menjadi perbincangan dalam kalangan masyarakat dari segi keberkesanannya. Kesimpulannya, ketiga-tiga isu ini menunjukkan bahawa sistem pendidikan di Malaysia sedang melalui fasa perubahan yang penting bagi menyesuaikan diri dengan keperluan pendidikan masa kini. Transformasi pendidikan merujuk kepada proses perubahan dan penambahbaikan secara menyeluruh dalam sistem pendidikan bagi memastikan ia sentiasa selari dengan perkembangan semasa, termasuk kemajuan teknologi, revolusi industri 4.0 serta keperluan kemahiran abad ke-21. Di Malaysia,
Transformasi ini melibatkan perubahan dalam pelbagai aspek seperti kurikulum, kaedah pengajaran dan pembelajaran serta sistem pentaksiran seperti pentaksiran bilik darjah iaitu PBD. Walaupun transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara, namun ia juga turut menimbulkan pelbagai cabaran kepada guru, murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan dari segi pelaksanaan dan ketersediaan. Selain itu, Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 merupakan kerangka baharu pendidikan negara yang menekankan aspek ketersediaan sumber kecekapan pengurusan, keluasan, pelaksanaan dan kemampanan sistem pendidikan. Slogan utamanya ialah merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama yang menggambarkan usaha untuk memastikan akses pendidikan yang lebih saksama dan berkualiti kepada semua murid. RPM ini juga mengandungi beberapa teras strategik antara yang ditekankan dalam pendidikan yang lebih terangkum, dinamik dan relevan serta pemantapan prasarana fizikal dan digital di semua institusi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Secara keseluruhannya, transformasi pendidikan ini turut menyokong mobiliti sosial dengan memberi peluang yang lebih luas kepada semua murid tanpa mengira latar belakang untuk meningkatkan pencapaian serta taraf hidup melalui pendidikan yang lebih berkualiti. Integrasi teknologi dalam pendidikan merujuk kepada penggunaan alat dan platform digital seperti komputer, internet, aplikasi pembelajaran serta kecerdasan buatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tujuan utama integrasi ini adalah untuk menjadikan pembelajaran lebih interaktif, menarik dan selari dengan perkembangan era digital serta revolusi industri 4.0. Di Malaysia, pelaksanaan ini disokong melalui Dasar Pendidikan Digital yang bertujuan memperkukuh ekosistem pendidikan digital negara. Dasar ini memberi penekanan kepada pembangunan murid, pendidikan dan pemimpin pendidikan di samping mempertingkatkan infrastruktur serta kandungan digital yang berkualiti dan menyeluruh. Pelaksanaan dasar ini berasaskan beberapa teras utama termasuk murid yang fasih digital, pendidik yang kompeten digital, kepemimpinan berpendidikan digital, pengukuhan infrastruktur dan infostruktur, kandungan digital berkualiti serta kerjasama rakan strategik yang komited. Namun begitu, keperluan kepada dasar ini turut dipacu oleh cabaran semasa seperti tahap literasi digital yang masih sederhana, jurang digital dari antara murid bandar dan luar bandar serta kekurangan akses kepada peranti dan kemudahan pembelajaran digital. Pengalaman semasa pandemik COVID-19 juga telah memperlihat kepentingan pembelajaran dalam talian dalam sistem pendidikan. Secara keseluruhannya, integrasi teknologi dalam pendidikan bukan sahaja bertujuan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran tetapi juga melahirkan murid yang celik digital dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Dalam konteks yang lebih luas, ia turut menyokong mobiliti sosial dengan membuka peluang yang lebih saksama kepada semua murid untuk meningkatkan pencapaian, kebolehpasaran kerja dan taraf hidup mereka. Pemansuhan peperiksaan berpusat seperti UPSR dan PT3 merupakan satu perubahan besar dalam sistem pendidikan Malaysia yang telah mengalihkan fokus penilaian murid daripada peperiksaan berpusat kepada pentaksiran bilik darjah iaitu PBD. PBD menekankan penilaian secara berterusan terhadap perkembangan murid melalui pelbagai kaedah seperti pemerhatian, aktiviti, projek dan tugasan dalam bilik darjah. Perubahan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pentaksiran yang lebih holistik, seimbang dan tidak terlalu orientasikan peperiksaan. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan mengurangkan tekanan peperiksaan dalam kalangan murid serta memberi penekanan kepada pembelajaran yang lebih bermakna. Namun begitu, ia turut memerlukan guru yang mengubah kaedah pengajaran kepada pendekatan yang lebih berpusatkan murid dan berasaskan aktiviti. Walau bagaimanapun, pelaksanaan pentaksiran bilik darjah iaitu PBD
turut menimbulkan beberapa cabaran seperti peningkatan beban kerja guru, keperluan dokumentasi yang berterusan serta tahap kefahaman ibu bapa terhadap pencapaian murid yang masih tidak seragam. Dalam konteks yang lebih luas, perubahan ini menyumbang kepada mobiliti sosial kerana penilaian yang lebih menyeluruh memberi peluang kepada murid untuk menyelah berdasarkan potensi sebenar mereka, bukan semata-mata keputusan peperiksaan. Hal ini seterusnya dapat meningkatkan peluang pendidikan dan membuka ruang kepada masa depan yang lebih baik. Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Pendidikan RPM berperanan memperkokoh sistem pendidikan agar lebih saksama, berkualiti dan inklusif untuk semua murid. Pertama, RPM membantu merapatkan jurang pendidikan antara murid daripada pelbagai latar belakang. Akses pendidikan yang lebih seimbang antara kawasan bandar dan luar bandar memberi peluang yang sama kepada semua murid untuk berjaya. Hal ini secara tidak langsung mengurangkan ketidaksamaan sosial dalam masyarakat. Seterusnya, RPM iaitu transformasi pendidikan dapat meningkatkan kualiti pembelajaran melalui sistem pendidikan yang lebih dinamik dan relevan. Murid bukan sahaja belajar ilmu akademik tetapi turut menguasai kemahiran abad ke-21 seperti berfikir secara kritis, komunikasi dan penyelesaian masalah. Ini meningkatkan pencapaian serta potensi masa depan mereka. Selain itu, penambahbaikan kemudahan dan teknologi di sekolah menjadikan pembelajaran lebih moden dan interaktif. Pada masa yang sama, pendidikan berkualiti membuka peluang kepada murid, khususnya daripada keluarga berpendapatan rendah, untuk melanjutkan pelajaran dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Integrasi teknologi dalam pendidikan telah meningkatkan akses pada pendidikan berkualiti apabila pelajar kini dapat mengakses pelbagai sumber pembelajaran secara dalam talian tanpa mengira lokasi, sekaligus memberi peluang yang lebih saksama kepada pelajar luar bandar dan pendapatan rendah serta menyokong mobiliti sosial. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP turut memperkasa literasi dan kemahiran digital pelajar seperti menggunakan aplikasi, analisis maklumat serta komunikasi dalam talian yang secara langsung meningkatkan kebolehpasaran mereka dalam dunia pekerjaan dan membantu menaikkan taraf hidup. Dalam masa yang sama, teknologi juga mewujudkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan kendiri apabila pelajar boleh belajar mengikut kadar sendiri melalui platform digital, video pembelajaran dan aplikasi interaktif. Seterusnya, membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik. Akhir sekali, pendedahan kepada teknologi membuka lebih banyak peluang pendidikan dan kerjaya kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang berkaitan digital serta memasuki sektor pekerjaan berkemahiran tinggi yang akhirnya menyumbang kepada peningkatan mobiliti sosial dalam kalangan masyarakat. Pelaksanaan pentaksiran bilik darjah iaitu PBD memberi peluang penilaian yang lebih adil dan menyeluruh kepada pelajar apabila mereka dinilai berdasarkan pelbagai aspek seperti kemahiran, sikap, kreativiti dan potensi, bukan semata-mata pencapaian peperiksaan, sekaligus memberi ruang kepada semua pelajar untuk menyelah dan meningkatkan peluang mobiliti sosial. Selain itu, pemansuhan peperiksaan berpusat turut mengurangkan tekanan dalam kalangan pelajar dan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih positif yang membantu pelajar, khususnya daripada latar belakang kurang berkemampuan untuk lebih fokus terhadap pembelajaran dan perkembangan diri. Dalam masa yang sama, PBD juga menggalakkan pembangunan kemahiran sebenar melalui pembelajaran yang berasaskan aktiviti, projek dan penyelesaian masalah yang membentuk kemahiran abad ke-21 yang sangat penting untuk meningkatkan kebolehpasaran dalam dunia pekerjaan dan seterusnya mobiliti sosial. Akhir sekali, penilaian yang berterusan dan holistik melalui PBD memberi peluang yang lebih baik kepada pelajar untuk berkembang secara konsisten, meningkatkan pencapaian akademik serta membuka laluan ke pendidikan tinggi dan pekerjaan yang lebih baik pada masa hadapan. Jurang pendidikan masih menjadi cabaran utama yang boleh menjejaskan peluang mobiliti sosial apabila perbezaan kemudahan antara sekolah bandar dan luar bandar masih wujud.
menyebabkan murid dari kawasan kurang membangun sukar bersaing dan seterusnya mengehadkan keupayaan mereka untuk meningkatkan kedudukan sosial. Dalam masa yang sama, jurang digital turut menghalang peningkatan taraf hidup kerana ketidaksamaan akses kepada peranti dan internet menyebabkan sebahagian murid tidak mengikuti pembelajaran digital secara optimal, sekaligus menjejaskan pencapaian akademik dan mengurangkan peluang mobiliti sosial mereka. Selain itu, ketidaksediaan guru dan murid terhadap perubahan seperti penggunaan teknologi dan kaedah pembelajaran baharu juga boleh menjejaskan keberkesanan proses PDP yang akhirnya menghalang murid daripada mengembangkan potensi diri yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup. Akhir sekali, peningkatan beban tugas guru turut memberi kesan kepada kualiti pendidikan murid apabila ia menjejaskan kualiti pengajaran dan bimbingan yang diterima, dan keadaan ini secara tidak langsung mengehadkan peluang murid untuk mencapai kejayaan serta meningkatkan mobiliti sosial mereka. Integrasi teknologi dalam pendidikan juga membawa kesan negatif terhadap mobiliti sosial apabila jurang digital memperkukuh ketidaksamaan sosial kerana perbezaan akses peranti dan capaian internet antara pelajar daripada latar belakang sosioekonomi yang berbeza boleh menyebabkan pelajar berpendapatan rendah ketinggalan dan pembelajaran digital, sekaligus mengehadkan peluang mereka untuk mobiliti sosial ke atas. Dalam masa yang sama, wujud juga fenomena reproduksi ketidaksamaan melalui model digital, iaitu pelajar yang mempunyai kemahiran teknologi, sokongan keluarga dan pendedahan awal kepada dunia digital lebih cenderung untuk berjaya, manakala pelajar yang kurang pendedahan terus berada dalam kedudukan yang tidak menguntungkan, lalu mengekalkan jurang sosial dalam masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi yang tidak terkawal tanpa bimbingan boleh menjejaskan pencapaian akademik apabila pelajar menyalahguna teknologi untuk hiburan berlebihan atau plagiarisme yang akhirnya mempengaruhi prestasi mereka serta peluang pendidikan dan kerjaya. Akhir sekali, ketergantungan terhadap teknologi secara berlebihan juga boleh mengurangkan pembangunan kemahiran insania seperti komunikasi, kerjasama dan pemikiran kritis yang merupakan elemen penting dalam kebolehpasaran kerja, sekaligus memberi kesan jangka panjang terhadap mobiliti sosial pelajar. Pelaksanaan pentaksiran bilik darjah PBD turut dipengaruhi oleh latar belakang sosial pelajar apabila mereka yang memiliki modal budaya seperti kemahiran komunikasi, keyakinan diri dan sokongan keluarga cenderung lebih menyerlah dalam pentaksiran berasaskan aktiviti dan pemerhatian, manakala pelajar daripada latar belakang kurang berkemampuan mungkin kurang menonjol walaupun berpotensi, sekaligus mengukuhkan ketidaksamaan dalam mobiliti sosial. Selain itu, kekurangan kefahaman ibu bapa terhadap pelaksanaan PBD juga boleh menjejaskan sokongan pembelajaran di rumah, khususnya dalam kalangan keluarga berpendapatan rendah yang mungkin kurang pendedahan dan kesedaran, lalu memberi kesan kepada pencapaian dan peluang mobiliti sosial pelajar. Dalam masa yang sama, beban tugas guru yang meningkat dalam melaksanakan PBD boleh menjejaskan ketelitian dan keberkesanan pentaksiran, menyebabkan potensi sebenar pelajar tidak dapat dikenal pasti secara menyeluruh, sekaligus mengehadkan peluang mereka untuk meningkatkan kedudukan sosial melalui pendidikan. Akhir sekali, ketiadaan penanda aras peperiksaan berpusat yang seragam seperti UPSR dan PT3 telah mengehadkan kebolehbandingan pencapaian pelajar di peringkat nasional yang dalam konteks mobiliti sosial boleh memberi kelebihan kepada pelajar dari sekolah berprestij, manakala pelajar dari sekolah kurang dikenali mungkin sukar membuktikan keupayaan sebenar mereka, sekaligus berpotensi mengekalkan ketidaksamaan sosial dalam akses kepada pendidikan lanjutan dan peluang kerjaya. Implikasi mobiliti sosial terhadap pendidikan masa kini boleh difahami sebagai hubungan timbal balik yang kompleks antara sistem pendidikan dengan pergerakan kedudukan sosial individu dalam masyarakat. Dalam konteks sosiologi, mobiliti sosial bukan sahaja merujuk kepada perubahan status ekonomi atau pekerjaan, tetapi turut melibatkan perubahan akses pada peluang, kuasa dan jaringan sosial.
Oleh itu, pendidikan berfungsi sebagai mekanisme utama yang sama ada menggalakkan atau menghalang mobiliti sosial, khususnya mobiliti menegak iaitu vertical mobility dan mobiliti mendatar iaitu horizontal mobility. Secara umum, sistem pendidikan masa kini yang semakin terbuka dan berorientasikan meritokrasi berpotensi menghasilkan mobiliti sosial menegak ke atas iaitu upward mobility. Hal ini berlaku apabila individu yang daripada latar belakang sosioekonomi rendah berjaya meningkatkan taraf hidup melalui pencapaian akademik yang tinggi, seterusnya memperoleh pekerjaan berpendapatan tinggi dan status sosial yang lebih baik. Sebagai contoh, akses kepada pendidikan tinggi, beasiswa serta integrasi teknologi dalam pembelajaran telah membuka ruang kepada pelajar luar bandar untuk bersaing secara lebih adil. Dalam situasi ini, pendidikan bertindak sebagai tangga sosial yang memungkinkan transformasi kedudukan daripada kelas bawahan kepada kelas pertengahan ataupun atasan. Namun begitu, realiti pendidikan masa kini juga menunjukkan bahawa tidak semua individu mendapat manfaat yang sama. Ketidaksamaan dalam akses daripada sumber pendidikan seperti teknologi, kualiti sekolah dan sokongan keluarga boleh mengakibatkan mobiliti sosial menegak ke bawah iaitu downward mobility atau sekurang-kurangnya menghalang mobiliti ke atas. Pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah yang tidak mempunyai akses kepada peranti digital atau bimbingan akademik cenderung ketinggalan sekaligus mengekalkan kitaran kemiskinan antara generasi. Dalam hal ini, pendidikan bukan lagi menjadi alat mobiliti sosial tetapi sebaliknya memperkukuh stratifikasi sosial sedia ada. Di samping itu, terdapat juga implikasi terhadap mobiliti sosial mendatar iaitu pergerakan individu dalam kedudukan sosial yang sama tetapi dalam bidang atau lokasi yang berbeza. Pendidikan masa kini yang menekankan kemahiran pelbagai multi-skilling iaitu pembelajaran sepanjang hayat dan fleksibiliti kerjaya telah mendorong individu untuk beralih daripada sektor pekerjaan tanpa perubahan ketara dalam status sosial. Contohnya, seseorang graduan pendidikan boleh beralih ke bidang perniagaan digital atau kandungan media tanpa semestinya mengalami peningkatan atau penurunan status sosial yang signifikan. Ini menunjukkan bahawa pendidikan kini tidak lagi bersifat linear tetapi lebih dinamik dan responsif terhadap perubahan ekonomi. Selain itu, penekanan terhadap kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti dan literasi digital turut mempengaruhi corak mobiliti sosial. Individu yang mampu menguasai kemahiran ini mempunyai kelebihan kompetitif dalam pasaran kerja sekaligus meningkatkan kebarangkalian mobiliti menegak ke atas. Sebaliknya, mereka yang gagal menyesuaikan diri dengan keperluan semasa berisiko mengalami stagnasi sosial atau mobiliti menurun. Maka, pendidikan masa kini bukan sahaja menentukan sama ada mobiliti berlaku, tetapi juga arah dan kaedah kadar mobiliti tersebut. Kesimpulannya, implikasi mobiliti sosial terhadap pendidikan masa kini memperlihat bahawa pendidikan kekal sebagai ejen utama perubahan sosial tetapi keberkesanannya bergantung kepada tahap kesaksamaan akses dan kualiti yang disediakan. Pendidikan yang inklusif dan berkualiti tinggi berupaya menghasilkan mobiliti menegak ke atas yang signifikan, manakala pendidikan yang tidak seimbang cenderung mengekalkan jurang sosial atau mendorong mobiliti menurun. Oleh itu, sistem pendidikan perlu sentiasa ditambah baik agar benar-benar berfungsi sebagai pemangkil mobiliti sosial yang adil dan mampan. Kesimpulannya, mobiliti sosial merupakan satu mekanisme penting dalam menentukan perubahan kedudukan individu dalam struktur masyarakat dengan pendidikan sebagai pemacu utamanya. Keupayaan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualiti mampu memperluaskan peluang mobiliti ke atas, khususnya dalam aspek mobiliti menegak. Sebaliknya, ketidaksamaan akses kepada pendidikan
berisiko mengekalkan jurang sosial sedia ada, malah dalam sesetengah keadaan boleh membawa kepada mobiliti sosial ke bawah bagi kelompok tertentu. Dalam konteks masyarakat masa kini yang semakin dinamik, pendidikan bukan sahaja mempengaruhi arah mobiliti sosial tetapi turut membentuk pola mobiliti yang lebih fleksibel, termasuk mobiliti mendatar yang berlaku dalam pelbagai bidang pekerjaan dan kehidupan sosial. Oleh itu, jelaslah bahawa pendidikan perlu berfungsi secara adil dan inklusif serta progresif agar benar-benar menjadi ejen transformasi sosial yang mampan dalam masyarakat moden. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.